Korang pernah ukur tak ketinggian kereta korang kiri dan kanan? Kereta kita kiri dengan kanan tak sama tinggi. Korang takkan perasan sebab kereta standard memang tinggi. Korang akan perasan bila kereta korang dah start lower macam ni. 4 faktor kenapa ketinggian kereta tak sama kiri dan kanan. Yang pertama, weight distribution. Kedudukan part pada kereta tak sama. Jadi, menyebabkan beban yang kereta tanggung takkan sama kiri dengan kanan. Nombor 2, constant load ataupun beban yang selalu ada pada kereta. Driver, kalau kereta jalan, confirm ada driver tapi tak semestinya ada penumpang dan muatan dekat belakang. Jadi, part-part pada belah bahagian driver ni menerima beban yang lebih banyak berbanding bahagian yang belah sana ataupun belakang. Nombor 3, pressure pada bushing yang ada pada kereta. So, untuk kereta ada banyak bushing. Jadi, untuk bushing belah driver ni, dia punya jangka hayat jadi lebih pendek berbanding bushing belah sana ataupun belakang. Sebab apa? Sebab load yang diterima atau beban yang diterima oleh bushing belah sini lebih banyak dan lebih panjang. Yang keempat, normal condition. Kalau kereta korang baru keluar kilang ataupun kereta korang tak pernah tukar part-part suspension lagi, memang korang takkan perasan sebab kereta korang tinggi. Korang hanya akan perasan bila kereta korang dah start lowered macam ni. Sini, satu jari. Yang sana, satu jari setengah. Extra point aku nak belanja korang iaitu mengenai absorber. Absorber pun boleh jadi punca pada kereta korang jadi tak tinggi sama kiri dengan kanan. Korang boleh tengok kat sini, pressure absorber jadi unbalance. Yang ni dia tinggi, yang ni dia pendek. Perkara ni boleh menyebabkan kereta korang nampak rendah ataupun mendap tanpa tukar spring ataupun part-part lain. Cuba komen sikit apa pengalaman korang. Jom pada kita dalam seperti baru. Ciao.